bila Azri bersuara dengan lantang tak apa, tapi orang kata kasar ni, dia agak kontradik ya, jiwa atau perjuangan Melayu itu sendiri. Jadi macam mana Azri rasa gitu? Ya. Saya setuju macam saya cakap tadi bang. Memang ada fikir benda ni semua, tapi inilah saya daripada dulu benda yang sama juga. Jadi pada saya sebenarnya rakyat ni dia nak ada orang yang boleh bercakap macam tu sebenarnya. Kalau tanya saya lah. Sebab dia tak mampu nak bercakap, dia tak mampu nak ke depan. Betul orang Melayu ni lemah lembut apa semua. Tapi bila dia marah betul. Jadi pada saya lah, kenapa tiap kali saya live ramai orang sampai kena tuduh beli view lah, pakai robot. Because of dia nak satu watak antagonis yang boleh bercakap macam tu. Boleh lawan, boleh war. Ini pendapat saya lah. Kan? Sebab kalau saya tak buat macam gitu, orang tak dengar ya. Sebab kalau yalah yang kontroversi saya je. Macam-macam kontroversi, orang ni tak buat. Kan? Sebab kalau nak tangkap pun saya juga. Cikgu Bat lah, plus Cikgu Bat. Jadi yang lain dia tak nak. Jadi rakyat dia melihat pada individu tu apa yang dia bawa. Pada saya lah.